Assalamualaikum saudara. Ni saya nak cerita sikit pasal di BKL malam tadi. Sebenarnya video yang kata jangan macam ni, jangan macam ni, video tu sebenarnya ada keratan awalnya yang dah dipotong. Kalau saudara tengok daripada awal, saudara akan faham kenapa pergelutan tu jadi kasar. Ni, saudara tengok ni, keratan yang awal. Nampak siapa di atas siapa? Sebenarnya saudara, yang dekat bawah sekali tu penguat kuasa. Yang dekat tengah-tengah tu Abang Belon. Yang duk cekik tu, itu Sarjan Anwar. Dia cuba meleraikan apa yang berlaku. Jadi video yang jangan macam ni tu nampaklah kekasaran berlaku, tapi pergelutan awalnya ialah penguat kuasa tu yang dekat bawah. Saya ni saudara bukanlah nak backup sangat di BKL, tapi saya difahamkan dah diberi amaran 2 kali kepada Abang Belon tu. Saya amat berharap biarlah kita bersikap adil dalam membuat penilaian. Saudara tak pelik ke tiap-tiap minggu ada berlaku kejadian macam ni? Macam disusun-susun.